Rizal di seberang sana. Itu dia sudah pun dimulakan lawanan separuh masa yang pertama dengan pas pendek saja kita akan vampiran. Bagaimana coba untuk pecah masuk dan percobaan. Bagaimana lantaran masih lagi dalam kawalan pasukan, peluang untuk pasukan Patriots tapi sayang kesasar. Lantaran ke dalam kawasan penalti, bagaimana? Coba untuk terus melakukan kawalan pemain Samparai dan percubaan kalian baik, tidak offside kedudukan ini. Ada ruang untuk Luffy. Bagaimana Luffy? Rebatan daripada Luffy. Dan bagaimana peluang? Masih lagi mencari ruang untuk membuat rebatan. Dapat diselamatkan dan sudah pun terperangkap offside. 25 meter. Pendek. Hanya sedikit sentuhan, hanya 8. Dan bagaimana? Dapat ditutup. Tara terus ke dalam kawasan penalti. Peluang untuk Damian. Dan Luffy. Melambung tinggi. Bagaimana? Masih lagi pemain Samparai rebatan. Tapi tersasar sedikit. Tidak offside kedudukan ini. Coba untuk mencari ruang, peluang untuk Damian. Tapi tidak berjaya melepaskan. Percubaan bagaimana? Percubaan dapat dilakukan. Bagaimana? Baik, gerakan yang dilakukan dan peluang untuk pasukan Samparai. Sayang terperangkap offside pula. Atan cuba untuk mengejar dan percubaan. Akhirnya gol. Dan peluang untuk pasukan Patriots. Cantik, itu dia. Gol. Penyamaan. Cali. Ada ruang untuk melakukan percubaan cantik. Gol yang kedua. Dibiarkan kepada dan peluang untuk pasukan Patriots. Masih lagi. Itu dia. Gol yang ketiga untuk pasukan Patriots. Bagaimana tidak dikawal pemain ini. Antara ataupun percubaan terus yang dilakukan tetap. Bagaimana peluang untuk Damian. Hantaran kepada rakan rebatan. Sayang. Ada sedikit pelanggaran. Luffy berjaya untuk masuk ke dalam kawasan penalti rebatan daripada Luffy. Tak. Sepakan ke Papos. Cuba terus yang lokat. Cari ruang. Tolakkan kepada Charlie rebatan. Daripada Charlie gol. Yang keempat untuk pasukan Patriots. Masih lagi melakukan kawalan. Pecahannya baik. Coba untuk masuk menggelecek. Dan bagaimana? Pecuan. Tapi sayang. Bagaimana? Terbuka luas pintu gol. Oh, sayang. Ada dua pemain lawan di hadapan. Telakan pendek. Permainan 1-2. Bagaimana hantaran silang dalam kawasan penalti dan gol. Yang kelima kali Tikri. Bagaimana? Dan gol yang kedua untuk pasukan Samparai. Bagaimana terlepas pemain Patriots. Hantaran kepada Luffy. Rebatan daripada Luffy. Leret. Sudah pun dilakukan oleh pengadil perlawanan iaitu Linus untuk menamatkan perlawanan persahabatan kita pada malam ini. Jadi keputusan masa penuh Patriots FC 5, Samparai FC 2.